Okay, untuk aku punya setup aku pakai rod Taji Sentap. Taji Sentap. Yang ni panjang dia 6 kaki. Lepas tu rod ni dia solid carbon lah. Ya, ni memang sedap kan untuk main game ringan ataupun main ultra light memang. Ataupun kalau korang nak buat main micro jig. Sebab ramai aku tengok orang pakai rod ni dia main micro jig. Dia punya warna merah campur hitam macam ni kan. Cantik kan. Bawah tu dia punya handle dia pakai apa? Material apa? Okay, dia punya foundation dia line weight dia 26 lb dan dia punya low weight dia 2/8 gram. Yang ni fast action. Yang ni sedap lah nak buat main kat tamak micro jig sedap. Dia punya handle dia panjang ni. Panjang handle ni. Korang boleh kepit dekat celah ketiak. Untuk main micro jig memang sedap ni. Micro jig dekat atas boat. Okay, untuk aku punya reel aku pakai reel Kaskin Shaki 3 spinning. Yang ni sesuai dengan rock cuncung geng. Warna hitam campur merah. Kena geng. Okay, untuk bag ni apa ni? Untuk reel Kaskin ni saiz ni. Dia bukan stainless steel tapi dia kalau nak buat main ultralight boleh lah, boleh sangat. Linker dia nyaring. Ball bearing dia 10+1. Knock dia pakai Eva. Cantik kan. Drag dia ada. Okay, jom nak lancar mancing dulu. Untuk tali ni aku pakai tali jenama Kaskin juga. Kaskin Super Power Bridle Line. Yang ni 4 sulam. Tali 4 sulam. Antara tali favourite untuk yang halus tapi boleh tarik ikan besar. Yang ni aku pakai 8 lb sahaja. Okay kan, jom